calon pembantu setiausaha pejabat grade N1. Stop scroll sebab ada banyak info yang bakal saya kongsikan kepada anda khas untuk calon pembantu setiausaha pejabat grade N1. Okey, tahukah anda sebenarnya sikap terlalu baik anda lah yang menjadi punca anda gagal dalam ujian psikometrik sebelum ini. Anda ingat SPA ni cari calon-calon yang baik hati ataupun lembut ke? Okey. Sebenarnya kan mereka mencari orang yang tinggi profesionalism dia. Okey, saya nak test anda dengan satu soalan mencabar dalam teras komunikasi ini. Jom tengok. Saya lebih suka menyampaikan berita buruk secara bertulis daripada bertemu secara bersemuka. Saya ulang, saya lebih suka menyampaikan berita buruk secara bertulis daripada bertemu secara bersemuka. Apakah pilihan jawapan anda? Adakah saya setuju, setuju, tidak setuju ataupun sangat tidak setuju? Kalau anda anggap jawapan dia sangat setuju ataupun setuju sebab rasa nampak sopan, anda sebenarnya dah kena flag sebagai calon yang penakut. SPA akan anggap anda ni seorang yang tak berani untuk hadap konflik. Jawapan yang paling tepat untuk soalan tadi, untuk jawatan pembantu setiausaha pejabat adalah tidak setuju. Sebab apa? Sebab sebagai pembantu setiausaha, anda adalah frontliner. Anda kena ada keberanian dan empati untuk sampaikan berita sensitif secara face to face supaya boleh bagi explanation yang jelas. Nampak tak? Logik jawapan SPA ni bukan macam logik kita dekat kedai mamak. Okey? Sebab tu anda ni perlukan panduan yang betul-betul memberikan input yang terbaik untuk anda pilih untuk hadapi ujian psikometrik nanti. So, untuk membantu anda, saya sudah hasilkan satu e-book khas untuk jawatan pembantu setiausaha pejabat di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, penerangan lengkap tentang teras, 100 contoh soalan ujian psikometrik khas untuk pembantu setiausaha pejabat di mana saya reka mengikut 3 teras utama jawatan ini iaitu komunikasi, emosi dan kerjasama di mana setiap soalan reka khas untuk membantu anda lebih faham bagaimana persiapan yang boleh dibuat untuk hadapi ujian psikometrik nanti. Dalam e-book ni juga, saya sudah siapkan analisa lengkap untuk membolehkan anda faham apakah soalan yang sebenarnya diuji oleh pihak SPA. Kita dedahkan perangkap soalan psikometrik untuk mengelakkan anda kantoi lagi. So, jangan biarkan peluang kerja kerajaan ni hilang macam tu saja. Buat persediaan yang rapi sekarang. Klik link di bio untuk dapatkan rujukan khas ujian psikometrik pembantu setiausaha pejabat grade N1 yang boleh membantu anda untuk buat persiapan yang terbaik. Klik link di bio sekarang.